Hasrat untuk menunaikan ibadah korban kini boleh dirancang lebih awal menerusi pelancaran akaun simpanan Agro Korban I oleh Agrobank bagi membantu umat Islam membina simpanan secara lebih konsisten dan teratur. Produk deposit patuh syariah itu diperkenalkan sebagai inisiatif bagi menggalakkan budaya menabung dalam kalangan komuniti Islam. Selain memudahkan pelanggan membuat persediaan keuangan tanpa perlu menanggung beban pembayaran sempena Aidiladha. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, ibadah korban bukan sahaja menuntut keikhlasan dan kemampuan, malah memerlukan perancangan keuangan yang baik. Menurut beliau, menerusi akaun simpanan Agro Korban I, pelanggan boleh menabung secara berperingkat dengan deposit serendah RM20 sehingga mencapai sasaran simpanan untuk melaksanakan ibadah korban. Ini sejajar dengan keperluan untuk umat Islam melakukan ibadah korban salah satu daripada tanggungjawab kepada mereka yang mampu. Melalui produk deposit patuh syariah ini, pelanggan boleh mula menabung secara konsisten sehingga mencapai sasaran simpanan bagi melaksanakan ibadah korban. Katanya inisiatif itu turut membuka peluang kepada lebih ramai pelanggan untuk merancang keuangan secara lebih berdisiplin sambil memupuk budaya simpanan jangka panjang bagi tujuan khusus. Agrobank menyasarkan sebanyak 5,000 bahagian korban dapat dilaksanakan tahun depan menerusi akaun simpanan Agro Korban I di seluruh cawangannya. Agrobank akan menyediakan produk yang dekat dengan keperluan pelanggan, memberi ruang kepada komuniti untuk membuat persediaan awal secara lebih mudah dan patuh syariah, terutamanya dalam konteks ini ialah untuk melaksanakan ibadah korban. Kita harap produk ini berjaya memupuk budaya menabung di kalangan komuniti Islam, khususnya bagi tujuan yang khusus, dan dalam jangka masa yang panjang. Inisiatif ini diharap dapat membantu pelanggan merancang keuangan dengan lebih baik. Beliau berkata demikian selepas melancarkan akaun simpanan Agro Korban I di Agrobank Cawangan Tanjung Karang bersempena program Agro Korban 2026 pada Khamis. Menariknya, hasil pelaksanaan program korban menerusi inisiatif itu nanti turut diagihkan kepada golongan asnaf dan individu memerlukan, sekaligus memangkin nilai kebersamaan dan keprihatinan sosial dalam masyarakat. Untuk maklumat lanjut mengenai akaun simpanan Agro Korban I, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Agrobank atau mengunjungi cawangan Agrobank berhampiran.